Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak tahun 4? Bertemu lagi kita dalam video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hassan, Guru Pendidikan Seni anda. Sebelum kita berkarya, kita sediakan dulu alat dan bahan. Okey, antaranya kita ada kertas warna, terdiri daripada pelbagai warna, kad gelogo, pensel. Cikgu gunakan pensel 2B sahaja. Okey, kemudian gunting ataupun pisau, mana yang lebih mudah lah. Okey, gam, kita gunakan glue stick ataupun gam cecair pun boleh, pemadam, lidi sate, okey, pembaris. Kemudian kita gunakan juga untuk buat kek tu ialah batang aiskrim. Okey, ini contoh satu yang cikgu dah keluarkan. Okey, kertas lukisan. Okey, di belakang tu saiz A4 saja dan double sided tape. Okey, kalau gam tu tak kuat kita boleh guna double sided tape. Okey, itu saja. Jom kita berkarya. Okey, langkah pertama kita buat lakaran dulu. Okey, seperti dalam buku teks tu, kita buat lakaran, kita buat garisan mengufuk di belakang. Okey, kemudian kita buat rupa kek tadi, rupa bentuk kek. Kita buat lakaran lah. Jangan tekan kuat-kuat ya. Pensel tu kita tekan perlahan-lahan je supaya senang untuk kita padam sekiranya berlaku kesilapan. Okey, ini kita buat gambaran je dulu. Okey, lakaran yang mudah saja. Siap lakaran ni, kita keluarkan batang aiskrim. Pilihlah mana-mana batang aiskrim yang anak-anak suka. Okey, kat sini cikgu pilih 3 warna, kuning, jingga dan juga merah. Okey, ini merupakan 3 warna panas. Saja cikgu pilih warna ni. Kemudian kita letak di bahagian yang kita buat lakaran tadi tu. Okey, untuk kita buat dia punya bekas lah. Bekas kek tu. Okey, cikgu dah ukur. Nampak cikgu tanda dengan pensel. Kemudian apa nak buat? Ambil gunting, kita gunting bahagian yang kita dah tanda tadi. Mudah saja. Okey, kita teruskan pada batang aiskrim yang lain. Selesai kita memotong, kita ambil gam, kita sapukan gam di belakang batang aiskrim tu, lalu kita tampal lah pada kita punya lakaran, pada bahagian bekasnya. Okey, kita ulang langkah sama untuk batang aiskrim yang lain. Okey, buatlah dengan berhati-hati. Susun warna tu cantik-cantik. Langkah seterusnya kita nak buat paper quilling ataupun gulungan kertas. Jadi kita kena ukur dululah. Okey, kita tanda 1 cm pada bahagian atas dan juga 1 cm di bahagian bawah. Kemudian kita cantumkan kedua-dua titik atas dan bawah tu untuk menjadi garisan. Tengok bagaimana cikgu buat. Okey, bila dah dapat garisan tu nanti, ambillah gunting ataupun pisau, ikutlah mana yang kamu selesa. Untuk lebih selamat gunakan gunting, tapi kalau kamu berkeyakinan seperti cikgu, bolehlah gunakan pisau supaya dia cepat. Okey. Okey, kita buat pada semua kertas warna. Kamu agak-agak lah nak buat berapa helai, 10 helai, 12 helai, terpulang. Okey, di sini cikgu buat tak banyak, lebih kurang dalam 8 hingga 10 sahaja. Okey, perhatikan setiap kertas warna tu cikgu ambil sebahagian sahaja. Okey, kita kumpulkan kertas warna ni. Kemudian kita ambil lidi sate. Okey, kita buat gulung. Gulungan tu paper quilling nama dia. Okey, kita buatlah. Bahagian ni anak-anak perlu tekun dan sabar sebab dia mengambil masa yang agak lama. Tapi kalau kita pandai dia punya teknik nak gulung, sebenarnya senang saja. Mudah saja. Kita tekan kuat-kuat pada bahagian permulaan, kemudian kita gulung je guna sebelah tangan je. Sebelah lagi tu untuk kita pegang dia punya kertas. Seperti yang cikgu tunjukkan. Okey, sekali lagi cikgu ulang, anak-anak tengok bagaimana. Okey, mudah saja. Nampak kan? Senang je. Dah siap semua. Okey. Apa lagi nak buat? Kita nak jadikan dia sebagai kek. Jom kita teruskan berkarya.
Okey, di bahagian ni kita perlu letakkan gam. Kamu boleh gunakan gam cecair ataupun gam glue stick tu. Okey, cikgu di sini cikgu pilih gam cecair. Nampak lebih mudah. Senang saja. Hasil gulungan kertas tadi kita susun. Ikutlah warna bagaimana yang anak-anak suka. Kalau cikgu gunakan daripada hijau dulu, hijau, biru, merah, kemudian warna yang lebih cerah, dan akhir nanti di atas tu kita letak kad gelugur. Okey. Kemudian di bawah ni, okey, bahagian piring kita anggap tu piring lah. Okey, cikgu gunakan kad gelugur sama juga pada buah ceri tu nanti, pada bahagian atas. Okey, anak-anak perhatikan bagaimana kita membentuk mozaik. Bagaimana kita buat mozaik. Mozaik ni maksudnya tampalan kertas secara tidak bertindih. Di antara setiap helaian kertas tu ada ruang. Okey, dia ada jarak, dia tak boleh bertindih. Kalau bertindih tu dah jadi collage. Okey. Jadi kita jarakkan sedikit. Okey. Susunlah ikut bagaimana yang anak-anak suka. Kita anggap ini sebagai macam dia punya alas, alas meja lah. Okey, perhatikan langkah kerja yang cikgu tunjukkan hingga selesai. Ikut pada buku teks, kita gunakan alas tu daripada cardboard, tapi di sini cikgu hanya gunakan kertas lukisan saja sebab cikgu nak tunjukkan contoh ataupun panduan untuk anak-anak. Okey, kek cawan kita hampir siap. Maka terhasillah satu karya seni warna-warni kek cawan. Sangat cantik. Okey anak-anak, selamat mencuba, selamat berkarya di rumah. Okey, moga berjumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Jangan lupa teruskan menyokong karya-karya dan video-video cikgu. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.